Okey, ni semua tanaman kita. Tapi yang paling menariknya hari ni sebabnya kita punya pokok limau nipis sudah pun mengeluarkan bunga dan ada yang jadi buah dah pun. Okey. So ni tengok ni. Sebelah dia ada buah, sebelah dia bunga. Okey. Elok sangat cantik. Tu dia. So ni lagi ni. Ni. Okey, ni bunga saja. Lepas tu ni ada buah lagi 3 biji. Ui, cantik. Ui. Lepas tu mana lagi Ni bunga. Ni je lah kot. 3 batang ni je. Okay. So pokok ni macam ni je besar dia. So boleh tengok daripada atas. Pokok besar ni je. Tanam dah pasu macam ni je. Pasu pun tak besar mana. Okay. So sebenarnya boleh je nak bagi pokok tu berbuah, berbunga dalam pasu. Yang penting sekali adalah tanah dia. Okay. Tanah tu kalau boleh macam ni kita guna tanah yang kita ambil dekat halaman rumah je di kampung-kampung. Bukan tanah beli, tapi tanah je ambil je. Tempat-tempat yang mana rumput tu terlalu lebat kan, terlalu banyak rumput tu, maksudnya tanah tu subur lah. So kita ambil je tanah tu, masuk dalam pasu dan kita tanam je lah pokok apa yang kita nak. Macam ni limau nipis kita dah pun berbunga elok. Okay, tu je lah tips dia. Tak ada, kalau segi baja, guna je lah baja yang apa yang dia jual tu, okey je. Yang penting adalah tanah. Okay, jenis tanah tu penting. Sebabnya pernah beli tanah yang beli tu, yang packing tu, dia memang subur mula-mula, tapi bila kelamaan dia tak subur dah. So better pakai je tanah yang dekat kampung-kampung, yang mana yang rumput-rumput tumbuh meliar tu. Tanah tu, guna tanah tu untuk tanam, memang subur.